طيب افتحوا الكتاب وانظروا إلى صفحة berapa ni? Ad-Dars Ar-Rabi', pelajaran yang keempat. Fi Safhah 85, muka surat 85. Okey. Ad-Dars, pelajaran Ar-Rabi' yang keempat. Tajuknya ialah Indi Ijtima'. Indi, saya mempunyai, Ijtima', mesyuarat. Okey. Baik. Baik, kita tengok di muka surat ini. Okey, muka surat kosakata, mufradat, vocabularies telah dinyatakan di sini, sebutan dalam perkataan Arab, transliterasi dan juga terjemahan. Okey. Ni boleh baca sendiri ya kelas. Baik, wal'an unzuru ila safhah 88, muka surat 88. Al-hiwar, perbualan. Al-hiwar, dialog perbualan. Al-awwal, yang pertama. Fi, di, al-idarah, pejabat. Di pejabat. Baik, perbualan antara mudir, pengurus lelaki dan juga sekretirah, setiausaha perempuan. Okey, baik, saya minta dua orang, siapa nak baca? Ada siapa boleh baca? Baik, Saidatul Insyirah, boleh on mic? Saidatul Insyirah, boleh on mic? Humaira Syahirah, boleh on mic? Baik, ada sesiapa boleh baca muka surat 88? Boleh saya jadi mudir, Ustazah? Khairul dan seorang lagi pelajar perempuan. Bila mana awak membaca, jika ada salah sebut, saya boleh betulkan. Okey, itu dah tujuan pembelajaran. Okey, sebab awak ada role play. Role play memang kita akan tengok dari segi sebutan lah. Jika salah, maka terjemahan juga salah. Dan itu akan mendorong banyak tolak markah. Okey. Baik, seorang lagi. Siapa nak baca? Saya Ustazah, saya. Siapa tu? Okey, Hadifina. Okey, baik. Syukran. Okey, baik, baca. Assalamualaikum. Sabahal khair. Kaifa haluk? Sobahan nur. Ana bi khair. Wa alhamdulillah. Hal indana ijtima' al-yawm? Al-yawm. Al-yawm. Naam. Indana ijtima' ma'azzabun fissa'ah asalisa Masaan. masaan. Taib. Aina makan al-ijtima'? Fi ghurfa al-ijtima' rakam salasa. Qad hajastuha hatta as-sa'a al-khamisah masa'an. Hasanan. Urid jadwal al-akmal al-kamil Lil-ijtima'. Lil-ijtima'. Hadir ya sayyidi.
Hunaka Hunaka. syai'an akhar. Yes. Uriduki an tuzakkiri al-hadzabun li'idhar al-mustanadat Al-mustanadat. al-matlubah fi al-ijtima'. قد فعلت ذلك أمس. Ahsanti. Taltaqi fi al-ijtima'. أحسن الله إليك. طيب يا سيدي. Baik. Okey, baik. Syukran lakum. Baik, jom kita tengok terjemahan perbualan antara mudir, pengurus lelaki dan sekretirah, setiausaha perempuan. Baik, kalau pengurus perempuan kita sebut mudirah. Tambah je tambah saja ejaan double T underline. Tak marbutah. Okey. Mudirah. Baik, kalau setiausaha lelaki, bunyinya ialah sekretir. Buang je lah Okey. Biasanya, okey, ini berkenaan manusia sahaja, okey. Kalau nak bertukar sebutan bagi gender perempuan, biasanya ada tak marbutah, ejaan double T underline di akhir. Mudir lelaki, pengurus lelaki. Mudirah, pengurus perempuan. Ustaz, ustazah. Jangan sebut ustazat, okey? Ingat ya, ejaan tak marbutah double T underline itu bunyinya bukannya at. Okey? Syafiq, syafiqah. Okey? Okey, baik, dah, jom kita tengok terjemahan. Assalamualaikum, sabah al-khair. Kelas, apa maksud sabah al-khair? Sabah al-khair, apa maksudnya? Kita dah belajar dah. Ni satu ungkapan kita ucapkan pada waktu pagi. Apa maksud sabah al-khair? Good morning. Yes, selamat pagi. Ingat ya, ini ucapan bagi orang A. Orang A yang mulakan sapaan, yang mulakan teguran, okey, yang mula menegur, dia akan sebut sabah al-khair. Kaifa, bagaimanakah, hal, keadaan. Baik, Khairul, sebutannya apa sebenarnya? Kaifa haluka atau kaifa haluki? Khairul. Kaifa haluki. Yes, kenapa ki? Kenapa tak sebut kaifa haluka? Sebab saya bercakap dengan perempuan. Yes. Okay. Bagaimanakah keadaan awak? Kaifa haluki. Nampak? Bahasa Arab kita kena peka laju bab jantina. Baik, sabah an-nur, selamat pagi. Baik, sabah al-khair, sabah an-nur. Terjemahan sama sahaja iaitu selamat pagi. Namun, jangan tukar ucapan. Maksud saya, orang yang mulakan sapaan akan sebut sabah al-khair. Al-khair. Dan orang yang menjawab sapaan ataupun menjawab ucapan itu, kita sebut sabah an-nur. Jangan pula terbalik, orang A sebut sabah an-nur, orang B jawab sabah al-khair. Tak boleh ya, walaupun terjemahannya sama. Baik, ana saya bi khair, sihat, walhamdulillah. Alhamdulillah saya sihat. Hal, adakah? Indana, inda, mempunyai. Na, kami ataupun kita. We have. Ijtima' mesyuarat al-yawm, hari ini. Adakah? Baik, dalam kes ini terjemahan bahasa Melayu kita sebut kita mempunyai. Okay? Takkanlah kami mempunyai. Okay?
Adakah kita mempunyai ijtima' mesyuarat al-yawm hari ini? Naam, ya. Indana kami mempunyai, kita mempunyai ijtima' mesyuarat ma'a bersama azabun pelanggan. Si pelanggan ni lelaki, okey. Kalau si pelanggan tu perempuan, azabunah. Okey, senang saja jantina. Fi pada as-sa'ah jam as-salisah. Baik kelas, cuba teka jam berapa as-salisah, jam berapa ni? Jam 3. Yeza, jam 3. Dia adalah bunyi nombor solid tu, salasah. Tu nombor 3. Tetapi bila masuk dalam jam, sa'ah as-salisah. Okey. As-salisah ialah 3. Jam 3 masaan petang. Ya, masa petang. Dapat kelas terjemahan? Zabun terjemahannya apa so? Ma'a bersama azabun pelanggan. Kita mempunyai mesyuarat bersama pelanggan pada jam 3 petang. Okey, dapat kelas? Dapat Ustazah, terima kasih. Ya. Okey, baik, syukran. Baik, yang lain dapat ke? Tolong respon. Okey, baik. Saya teruskan. Baik, baiklah. Aina di manakah makan tempat al-ijtima' mesyuarat? Di manakah tempat mesyuarat itu? Itu maksud dia. Fi di ghurfah bilik al-ijtima' mesyuarat. Rakam nombor salasah 3. Di bilik mesyuarat nombor 3. Qad hajaztuha. Baik. Kita tak dapat terjemahkan perkataan qad. Tetapi selepas qad, hajaztuha. Selepas qad mesti fi'il madhi past tense. Baik, hajaztuha ini fi'il madhi. Hajaztu. Macam mana kita tahu ini fi'il madhi? Fi'il madhi maksudnya ialah past tense. Kata kerja kali lampau. Kata kerja telah berlaku. Bagaimana kita tahu hajaztu ini ialah past tense? Jawapannya ialah kaedah. Apa kaedahnya? Kaedahnya ialah sebutan tu. Apa domirnya? Domirnya ialah domir ana, saya. Hajaztu, saya telah menempah. Hanya, saya telah menempahnya. Hanya, itu merujuk kepada bilik mesyuarat. Ghurfah al-ijtima'. Okey. Hajaztuha, saya telah menempahnya. Saya, yakni saya telah menempah bilik mesyuarat itu hatta sehingga as-sa'ah jam al-khamisah. Jam berapa ni kelas? Al-khamisah. Jam berapa? Jam 5. Jam 5. 5. Yeza, ada bunyi khamsah. Masaan petang. Okey, dapat kelas terjemahan? Okey ke? Hasanan, baiklah. Urid. Baik, urid. Saya mahu. Perkataan urid ini ialah fi'il mudhari' present tense. Kata kerja kala kini. Kata kerja sedang berlaku. Fi'il mudhari' present tense atau simple tense. Apa buktinya? Buktinya ialah kaedah. Apa kaedahnya? Kaedahnya ialah huruf hamzah di awal. Dalam ejaan transliterasi ialah apostrofi. Dan ini adalah kaedah bagi domir ana, saya. Urid, saya mahu. Jadual al-a'mal, baik gariskan. Jadual al-a'mal, terjemahannya ialah agenda. Al-kamil, yang lengkap.
Li untuk al-ijtima' mesyuarat. Baiklah, saya mahu agenda yang lengkap untuk mesyuarat. Dapat kelas? Hadir, baiklah. Ya sayyidi, wahai encik. Hunaka syai' akhar. Hunaka, there is syai' perkara akhar, perkara lain. Ataupun dalam bahasa kita, seperkara lagi, satu perkara lagi. Uriduki, uridu, saya mahu, ki awak. Awak di sini perempuan ya. Ini pengurus ni sedang bercakap dengan setiausaha perempuan. Uriduki, saya mahu awak, an tuzakiri, mengingatkan. Azabun, pelanggan, li, supaya, ihdar, bawa ataupun untuk bawa, al-mustanadat, dokumen-dokumen, al-matlubah, yang diperlukan, yang diminta, fi, dalam, al-ijtima', mesyuarat. Seperkara lagi, saya mahu awak mengingatkan pelanggan supaya membawa dokumen-dokumen yang diminta dalam mesyuarat. Dapat kelas? Dapat ke? Ya, Khairul. Okey, dapat ke tak dapat tu? Salah tekan. Okey, baik. Qad fa'altu. Fa'altu ini ialah fi'il madhi past tense. Buktinya ialah kaedah. Apa kaedahnya? Kaedahnya ialah tu di akhir. Dhamir ana. Maknanya kaedah tu terjemahannya ialah ana, saya. Fa'altu, saya telah lakukan. Zalika, itu, semalam. Saya telah lakukan itu semalam. Itu merujuk kepada mengingatkan pelanggan untuk bawa dokumen. Tu maksud dia. Okey? Macam mana kita nak ingat kaedah tu, ini ialah dhamir ana. Ni nanti besok bulan 2 nak berpuasa, pagi-pagi tu kan awak berniat nawaitu. Kaedah tu itu ialah saya. Nawai, telah niat. Nawaitu, aku telah berniat. Nampak? Itu sebenarnya fi'il madhi, past tense. Okey? Mestilah niat dulu baru melafazkan di mulut. Okey? Aku telah berniat. So ingat, kaedah tu di akhir adalah dhamir ana, saya. Baik, ahsanti. Baik, perkataan ahsanti juga ialah fi'il madhi. Buktinya ialah kaedah. Kaedah ti di akhir, dhamir anti. Kamu perempuan. Ahsanti. Baik, dalam bahasa Inggeris kita sebut well done. Okay, syabas. Tak ada syabas. Okay, well done. Okay. Naltaqi fi al-ijtima'. Baik, saya ulang balik. Ahsanti. Maksudnya ialah bagus. Ini kalau kita ucapkan kepada perempuan. Contoh, saya bercakap kepada Khairul. Khairul melakukan sesuatu dengan baik, jadi saya sebut ahsanta. Kenapa saya sebut ahsanta kepada Khairul? Sebab Khairul lelaki. Okey, ingat ya, ahsanta ditujukan kepada lelaki, ahsanti ditujukan kepada perempuan. Baik, naltaqi ini fi'il mudhari'. Buktinya ialah kaedah huruf N, huruf nun di awal. Dhamir nahnu, kita. Naltaqi, berjumpa. Kita akan berjumpa fi di ataupun dalam al-ijtima' mesyuarat. Okey? Bagus. Kita akan berjumpa di mesyuarat. Ahsanallahu ilaika ki. Baik, dalam kes ini, ini ucapan, ini ayat dialog setiausaha perempuan. Dia ucapkan kepada pengurus lelaki. Maka sebutan sebetulnya ialah ahsanallahu ilaika.
Okey, moga Allah kurniakan kebaikan kepada kamu. Tayyib, baiklah. Ya Sayyidi, wahai encik. Okey, dapat kelas terjemahan? Okey ke? Tolonglah respon kelas. Sebab saya tak tengok Google Meet ni. Saya tak tahu awak ada dalam talian ataupun tidak. Jadi tolong respon. Dapat Ustazah. Yang lain dapat? Tolong respon. Jangan harapkan kawan untuk respon. Dapat Ustazah. Okey, baik. Seterusnya muka surat 89. Baik, sekali lalu kita buat. Baik, nombor 1. Syamimi. Pelanggan. Dalam bahasa Arab kita sebut apa Syamimi? Boleh on mic Syamimi? Humaira, boleh on mic? Nombor 1, pelanggan. Dalam bahasa Arab kita sebut? Nazirah, nombor 1. Pelanggan. Dalam bahasa Arab kita sebut? Azabun. Yes, azabun. Pelanggan di sini laki ke perempuan Nazirah? Lelaki. Yes. Okey, baik. Jom kita tengok terjemahan bagi perkataan lain. Al-mudir, pengurus lelaki. Al-masa, waktu petang. Baik, nombor 2, mesyuarat. Baik, cuba Rina. Boleh on mic Rina? Mesyuarat dalam bahasa Arab kita sebut apa Rina? Ijtima. Yes, ijtima'. Baik, al-amr. Amr maksudnya ialah perkara. Al-ghurfah. Apa maksud ghurfah Hadfina? Ghurfah. Apa maksud ghurfah? Tadi dah keluar apa maksud ghurfah? Sekejap Ustazah, saya lagi cari. Tadi dah muka surat petikan tadi. Apa maksud ghurfah? Oh, kejap. Di bilik Yes, bilik. Okey, bilik. Okey. Baik, seterusnya nombor 3, setiausaha P, perempuan. Apa jawapannya Aslin? Jawapannya adalah secretariat. Yes, jangan sebut rat. Roh, okey. Jangan bunyi rat. Kalau tak, awak panggil saya Ustazat. Okey. Ingat, ejaan tak marbuta, double T underline, bukan bunyi at. Tetapi bunyi ejaan sahaja A double T underline. Okey. Sekretar. Okey, baik. Al-mudir, mudir, pengurus lelaki. Az-zabun, pelanggan. Nampak? TAC ni dia pusing-pusing dia akan kerap guna kosakata. Jadi tak mustahil awak mampu untuk menghafal. Nampak Az-zabun? Sikit-sikit keluar al-mudir. Okey. Baik, agenda nombor 4. Khairul, dalam bahasa Arab kita sebut apa? Jadual al-a'mal. Yes. Baik, al-makan. Makan. Apa maksud makan, Khairul? Tempat. Yes. As-sa'ah. Husniza. As-sa'ah. Apa maksud as-sa'ah? Husniza, boleh on mic? Humaira Syahira, boleh on mic? Apa maksud as-sa'ah?
Saidatul Insyirah. Apa maksud as-sa'ah? Baik kelas, kalau mic tak berfungsi, paling-paling tidak tolong respon dalam chat box ya, supaya saya tahu awak hadir ke kelas. Baik, as-sa'ah maksudnya ialah jam. Okey, jam. Baik, nombor 5, dokumen. Dokumen dalam bahasa Arab kita sebut apa kelas? Al-mustanadah. Yes, al-mustanadat. Itu sebutannya al-mustanadat. Cuba tengok ejaan at. A bergaris atas dan single T. Bunyinya ialah at. Al-mustanadat. Dokumen-dokumen. Baik, at-tazkir, reminder. Al-ihdar, bawa. Okey. Okey, baik dah, jom kita tengok di muka surat bawah, di bahagian bawah. Saya berikan terjemahan sahaja, okey. Istina dan ila berdasarkan kepada al-hiwar, perbualan, dialog. As-sabiq yang lepas, yakni perbualan tadi muka surat 88. Uktub, tulislah. Sahih, betul. Lil ibarah, bagi ayat as-sahihah yang betul. Atau khata, salah. Lil ibarah, bagi ayat al-khata, yang salah. Baik, nyatakan betul ataupun salah berdasarkan petikan. Baik, nombor 1. Dara, telah berlaku, telah terjadi. Al-hiwar, perbualan ataupun dialog itu telah berlaku baina, antara. Al-mudir, pengurus lelaki, wa dan as-sekretir, setiausaha. Baik, nombor 1, Khairul. Sahih ke khata ayat nombor 1 ni? Macam khata. Khata, yes. Yang mana salah? Sebab dialog tadi sekretari dia muannas. Yes. Jadi perkataan mana salah nombor 1 ni? Wasekretir. Yes. Yang salah ialah perkataan sekretir. Apa maksud sekretir? Setiausaha lelaki. Yes. Sekretir, setiausaha lelaki. Baik, nombor 1. Dialog itu berlaku antara pengurus lelaki dan setiausaha lelaki. Ayat ini khata, salah. Yang betul ialah dara al-hiwar baina al-mudir wa as-sekretirah. Faham kelas? Faham ke kelas? Faham Ustazah. Okey, baik. So, seterusnya nombor 2. Hajaza, telah tempah. Al-mudir, pengurus. Ghurfah, bilik. Al-ijtima', mesyuarat. Kita cantikkanlah terjemahan ini. Pengurus itu telah menempah bilik mesyuarat. Baik, nombor 2. Sahih ke khata, Nazirah? Sahih. Apa dia? Sahih, betul. Sahih, betul. Adakah betul? Berdasarkan petikan, betul ke pengurus yang tempah bilik mesyuarat? Cuba tengok dalam petikan. Sahih ke khata? Khata. Khata, salah. Yang tempah bilik mesyuarat tu siapa? Sekretirah. Yes, sekretirah. Okey. Kat mana point dia? Cuba tengok balik. Ayat dialog sekretirah. Cari fi ghurfa al-ijtima' rakam salasah. Qad hajaztuha. Saya telah menempahnya. Ini ayat dialog si setiausaha perempuan. Jadi yang menempah bilik mesyuarat ialah
setiausaha perempuan. Faham kelas? Baik, seterusnya nombor 3. Yaqid. Diadakan. Al-ijtima' mesyuarat fi pada as-sa'ah jam as-salisah. Baik, sahih ke khata ayat ni? Nurul Syamimi. Syamimi boleh on mic? Harfina, sahih ke khata nombor 3? Sahih Ustazah. Sahih, Yeza. Okay. Dia nyatakan jam 3. Okay, betul lah. Mesyuarat diadakan pada jam 3. Baik, seterusnya nombor 4. Sayakun. Sa akan. Yakun berlaku, terjadi. Ini saya beri terjemahan harfiah, terjemahan seketul-seketul. Namun terjemahan lengkap kena tengok dalam konteks ayat. Akan terjadi, akan berlaku. Al-ijtima' mesyuarat. Fi di ghurfah al-ijtima' raqam salasah. Maksudnya ialah mesyuarat akan diadakan di ghurfah al-ijtima' raqam salasah. Sahih ke khata? Aslin. Nombor 4, sahih ke khata? Ustazah, kejap ya. Ada gangguan. Gangguan pula. Sahih ke khata? Rina, boleh on mic Rina? Nombor 4. Sahih. Sahih, Yeza. Cuba berikan terjemahan lengkap nombor 4 Rina. Rina, nombor 4 terjemahan. Mesyuarat. Tak dengar. Arina, nombor 4 terjemahan. Baik, Nazirah, nombor 4. Berikan terjemahan lengkap. Mesyuarat akan berlaku. Akan diadakan. Akan diadakan di bilik mesyuarat jam 3. Raqam. Nombor 3. Di bilik mesyuarat nombor 3. Yes, okay. Yakun terjadi, berlaku. Tapi ingat terjemahan kita tengok pada konteks ayat, okay. Sayakun al-ijtima'. Mesyuarat akan diadakan fi di urfah bilik al-ijtima' mesyuarat. Raqam nombor salasah 3. Baik, seterusnya nombor 5. Qamat as-sekretirah bi. Kalau ada qamat, mesti ada bi. Qamat as-sekretirah bi. Maksudnya ialah setiausaha perempuan itu telah melakukan, telah membuat tazkir, reminder, peringatan. Azabun, pelanggan. Ghadan, esok. Baik, saya dah beri dah terjemahan. Baik, nombor 5, sahih ke khata Khairul? Khata, salah. Baik, kenapa salah? Sebab di sini ada penggunaan kaedah yang salah. Perkataan qamat. Ini ialah past tense, fi'il madhi sebab kaedah at di akhir. Tetapi ghadan, esok, tomorrow, benda belum berlaku. Nampak? Di sini dah ada konflik dari sudut grammar, nahu, tata bahasa. Jadi ayat nombor 5 ini khata, salah. Faham kelas? Sama jugalah saya telah makan ayam esok. Nampak? Saya telah makan ayam esok. Benda belum berlaku esok. Tetapi gunakan kata kerja telah makan. Salah
Okey, baik. Seterusnya muka surat sebelah. Baik, saya berikan terjemahan saja ya. Soalan konsep sebegini ada ya keluar dalam ujian bertulis. Dia bagi awak petikan dan ada soalan objektif berdasarkan petikan itu. Baik, nombor 1. Aina daro al-hiwar? Aina di manakah daro berlakunya al-hiwar, perbualan? Baik, cuba jawab nombor 1. Apa jawapannya Aslin? Aslin, okey ke? Dah selesai dah gangguan tu? Belum selesai. Baik, nombor 1 Nazira. Apa jawapannya? Fi al-idarah. Yes, fi al-idarah, di pejabat. Mana jawapannya? Ada ni ni ke awal-awal ni. Fi oh baik, sorry, di sini ada typo. Ada typo pada transliterasi, okey. Bukan Aina Taskun tetapi fi al-idarah. Tajuknya ialah fi al-idarah. Tolong betulkan, okey? Fi di al-idarah, pejabat, di pejabat. Okey, baik, seterusnya nombor 2. Baik, kita tengok terjemahan. Alif fi di al-mat'am, restoran ataupun kedai makan ataupun kantin. Baik, ba fi di al-maktabah. Apa maksud maktabah kelas? Pustakaan. Yeza, perpustakaan. Jim fi di al-jami'ah. Apa maksud al-jami'ah? University. Yeza. Baik, nombor 2. Ma'a man. Ma'a bersama man, siapa? Bersama siapakah? Sa yaqid. Baik, seketul sa ini maksudnya ialah akan. Yaqid, diadakan. Al-ijtima', mesyuarat. Kita cantikkan terjemahan. Bersama siapakah mesyuarat itu akan diadakan. Itu maksudnya. Baik, apa jawapannya Khairul? Nombor 2. Jim. Ma'azabun. Yes, apa maksudnya? Bersama pelanggan. Yes. Baik, jom kita tengok terjemahan. Alif ma'a bersama al-mudirah, pengurus. Laki ke perempuan? Kelas, lelaki ke perempuan? Yes, pengurus perempuan. Baik, ba ma'a bersama as-sekretir, setiausaha, lelaki. Dal ma'a bersama as-sayyidah. Baik, as-sayyidah maksudnya ialah puan. Puan, okey, ataupun cik. Janji orang perempuan. Baik, ingin saya tegaskan, ma'a sebutannya ialah bersama. Jangan sebut dengan. Ada beza ya antara bersama dan juga dengan. Saya ulang, ma'a terjemahannya ialah bersama. Okey? Baik, nombor 3. Aina di manakah sayaqid al-ijtima'? Apa terjemahannya Nazirah? Cuba terjemahkan. Nombor 3. Aina, apa maksud Aina? Di mana Kenza, di manakah sayaqid al-ijtima'? akan diadakan Al-ijtima'? mesyuarat. Yes, di manakah akan diadakan mesyuarat itu? Kita cantikkan terjemahan. Di manakah mesyuarat itu akan diadakan? Okey, baik. Apa jawapannya, Rina? Rina, apa jawapannya?
Baik, Aslin, apa jawapannya? Nombor 3 ni. Jim. Betul Main tembak je lepas tu tanya. Betul ke? Cuba baca betul. Okey, betul. Lagi yakin. Fi ghurfat al-ijtima raktanasa. Eza, apa maksudnya? Di bilik mesyuarat nombor 3. Yes. Baik, jom kita tengok terjemahan. Alif fi di ghurfah al-mudir. Apa maksudnya, Khairul? Bilik pengurus. Yeza, ba fi ghurfah as-sekretirah. Maksudnya, Khairul? Di bilik sekretari perempuan. Oh, sekretari pula dah. Setiausaha perempuan. Dal. Dal fi ghurfah al-mustanadat. Maksudnya? Khairul. Di bilik dokumen. Yes. Okey, janji kita tahu terjemahan. Okey. Baik, seterusnya nombor 4. Baik, baca Nazirah. Hatta ayyi as-sa'ah hajazah Hajazat. Oh, baik. Di sini ada typo ya, tulisan transliterasi. Bukan hajazah, tapi ni single T ya, hajazat. Ada typo, sekadar typo saja, okey? as-sekretirah Ghurfah al-ijtima. Yes. Okey, baik. Nazirah, ayat nombor 4. Panjang-panjang ni. Perkataan mana yang awak tahu terjemahannya? Setiausaha. Okey, sekretirah setiausaha. Okey, lagi? Laki ke perempuan? Perempuan. Lagi? Setiausaha perempuan, bilik mesyuarat. Okey, ghurfah al-ijtima', bilik mesyuarat. Baik, lagi? As-sa'ah. Apa maksud as-sa'ah? Bersama. Sa'ah, as-sa'ah. Awak ingat kita dalam BM kita ada minit, jam, saat. Jadi apa maksud as-sa'ah? Berkaitan dengan Jam. jam. Yes, as-sa'ah ialah jam. Baik, hajazat. Apa maksud hajazat? Ni dah banyak kali keluar. Apa maksud hajazat? Saya telah tempah. Okey, baik. Hajazat di sini bukan saya ya, sebab akhirnya bunyi at. Bukan bunyi tu. Nampak? Yang pasti hajazat ialah telah tempah. Okey, sekarang kita dah dapat beberapa terjemahan bagi beberapa kosakata Arab. Hatta ayyi sa'ah hajazat as-sekretirah ghurfa al-ijtima' ... jam telah tempah setiausaha perempuan bilik mesyuarat. Baik, hatta maksudnya ialah hingga. Hingga jam berapa setiausaha perempuan telah tempah bilik mesyuarat. Tu maksudnya. Hatta ialah hingga. Hatta sebenarnya kita biasa guna dalam bahasa Melayu. Okey. Okey, saya tak dapat recall macam mana nak bina ayat tu. Okey, baik. Yang pasti hatta ialah hingga. Hingga jam berapakah setiausaha perempuan itu telah tempah bilik mesyuarat? Okey, baik Nazira, cuba jawab. Apa jawapannya? Hatta as-sa'ah kenapa ada as-salisah masaan? As-salisah masaan. Start pukul 3, habis pukul 3. Takkanlah. Apa hingga? Okey.
Hingga jam berapakah setiausaha perempuan itu telah tempah bilik mesyuarat? Ada dalam petikan, direct aja dalam petikan. Apa jawapannya Nazirah semula? حتى الساعة الخامسة مساء. Yeza, jawapannya ialah jim. Hatta hingga as-sa'ah jam al-khamisah 5 masaan petang. Okey. Baik, kita tengok terjemahan alif. Hatta hingga as-sa'ah jam ar-rabi'ah 4 masaan petang. Baik, ba. Hatta as-sa'ah as-salisah jam 3 masaan petang. Baik, dal. Hatta as-sa'ah as-salisah jam 3 sobahan pagi. Okey. Baik, seterusnya nombor 5. Baik, baca Khairul. Maza yatlub mudir min Al-mudir. al-mudir min al-sekretirah. Yenza, apa maksud maza? Apakah? Okey. Maza ialah apakah. Yatlub, minta. Al-mudir, pengurus lelaki. Min dari as-sekretirah, setiausaha perempuan. Baik, cantikkan terjemahan ini Khairul. Apakah Yang diminta pengurus dari setiausaha? Yenza, okey. Kita cantikkan apakah yang pengurus lelaki itu minta dari setiausaha perempuan itu? Okey, baik. Apa jawapannya? Masya Allah. Apa jawapannya? Alif. Sebut sikit. Al-mustanadat al-matlubah. Yes, al-mustanadat, dokumen-dokumen al-matlubah yang diperlukan, yang diminta. Baik, ba al-ijtima' mesyuarat, jim az-zabun pelanggan, dal jadual al-a'mal, agenda. Okey. Okey, baik. Seterusnya di muka surat ini kita tengok terjemahan sahaja, okey? Dia ulang-ulang perkataan yang sama, kosakata yang sama, ayat yang sama. Hal adakah? Indana, inda mempunyai, na kita. We have, ijtima' mesyuarat, al-yaum hari ini. Adakah kita mempunyai mesyuarat hari ini? Naam, ya, yes. Indana, we have, kita mempunyai ijtima' mesyuarat ma'a bersama az-zabun pelanggan. Hunaka terdapat, there is syai' perkara, akhar lain. There is one more thing tu maksudnya. Ada seperkara lagi, ada satu perkara lagi. Uriduki, urid saya mahu, uriduka, sebab lelaki Mak Saleh ni sedang bercakap dengan lelaki orang B. Uriduka, saya mahu awak, an tuzakkira, mengingatkan, az-zabun, pelanggan, li untuk ataupun supaya, ihdar, membawa, bawa bersama al-mustanadat, dokumen-dokumen al-matlubah yang diperlukan, al-matlubah yang diminta. Qad fa'altu, saya telah lakukan, zalik itu, semalam. Maksudnya saya telah mengingatkan pelanggan supaya bawa dokumen tu, saya dah mengingatkannya semalam, tu maksud dia. Okey? Ahsanta, nampak?
Orang A ni puji orang lelaki. B. Ahsanta. Ingat kalau kita bercakap kepada orang perempuan, bagus, good job, well done. Ahsanti. Okay? Naltaqi, kita akan berjumpa di al-ijtima' mesyuarat. Ahsanallahu ilaika. Moga Allah kurniakan kebaikan buat kamu. Tayyib, baiklah. Okey, dapat kelas terjemahan? Nampak TAC ni senang aja. Pusing-pusing dia akan guna kosakata yang sama. Sebab itulah dalam ujian kita hanya boleh terima jawapan yang terdapat dalam silibus TAC 402 sahaja. Unsur-unsur luar kita tidak akan terima. Okey, sebab kita ada skema Okey, baik, seterusnya muka surat sebelah. Okey, al-hiwar, perbualan, dialog, asani yang kedua, al-mukalamah, al-hatifiyah. Al-mukalamah, panggilan, al-hatifiyah, telefon, panggilan telefon. Baik, perbualan antara muwazzaf, khidmah, al-umala. Muwazzaf, pegawai. Khidmah, al-umala. Khidmah, perkhidmatan. Al-umala, pelanggan. Pegawai, perkhidmatan, pelanggan. Baik, si pegawai ni lelaki muwazzaf. Okey, dan juga Luqman. Baik, perbualan antara itu je lah. Okey, perbualan antara pegawai perkhidmatan pelanggan dan Luqman. Okey, baik. Siapa boleh baca? Siapa nak baca? Seorang jadi muwazzaf, seorang jadi Luqman. Cepat volunteer. Tak ada volunteer. Baik, baca Khairul dan Nazirah. Khairul jadi muwazzaf, Nazirah jadi Luqman. Halo, marhaban. Kaifa yumkinuni musa'adatuka al-yawm? Eza. Marhaban bik. Bika ke Biki? Bika. Yeza, Bika. Marhaban bika. Istaitu al-malabis. Abra. Abra al-internet mundu usbu'an wali al-asaflam tafsil hatta al-an. Yeza. Ana asif bisama zalika. Ma al-malabis allati ishtaraitaha. Ishtaitu al-qarni Al-abyad. al-abyad wa at-taqiyah as-sauda. Hal yumkinuka an tuqaddim li Raqam. at-talab? Hasanan Rakam at-talab Isnan Salasa Arba'ah Sab'ah Samaniyah Tis'ah. Nampak dah ada dah perkataan kat situ. Okey. Syukran. Intazir lahzah. Panjangnya.
Menghayati betul. Okey, bagus. Bagus menghayati tu. Okey. 5 minit dia nak berhenti. Okey. Hunaka ta'khir fi khidmah al-tawsil. Hal tufaddil an tulwi al-asyira am tantazir al-tawsil. Raja'an. Uridu an uqiyya asyira. Ada lagi? Aku surat belakang. Ada belakang. Tamaman sa'udabbir talabaka limuddah salasah ayyam amal. Baik, syukran jazilan ala musa'adatik. Ada tika, ada tiki. Ala musa'adatika. Biasa. La syukran ala wajib. Hal hunaka syai' akhar ya sayyidi. Hal sa'ahsul ala istidad Mablagh. al-mablagh. Na'am ya sayyidi. Atamanna laka yauman sa'idan. Yes. Okey dah, jom kita tengok terjemahan. Perbualan antara pegawai lelaki perkhidmatan pelanggan dan juga Luqman. Ingat ya, perbualan telefon, panggilan telefon. Alu, nampak kita tak sebut elo, o tak ada. Bunyi paling dekat alu, marhaban, hai, kaifa, bagaimanakah, yumkinuni, yumkin, boleh, ni, saya boleh, Musa adatuka, Musa adah, bantu, ka, awak, al-yaum, hari ini, bagaimanakah saya boleh bantu awak hari ini, how can I help you today, itu maksudnya. Luqman pun jawab, marhaban bika, hai. Ishtaraitu. Baik, ini fa'il madhi ya, past tense. Buktinya ialah kaedah tu di akhir. Tu, ana, saya. Ishtaraitu, saya telah beli. Al-malabis, pakaian-pakaian. Abra, melalui al-internet, internet atau secara dalam talian. Munzu, sejak. Usbu'ain, 2 minggu. Sejak 2 minggu yang lalu. Dan lil asaf, duka citanya, unfortunately, lam tasil. Lam, tidak. Tasil, sampai. Hatta, hingga. Al-an, sekarang. Saya telah beli pakaian-pakaian secara dalam talian sejak 2 minggu lepas. Dan duka citanya, malangnya, ia tidak sampai hingga sekarang. Dapat kelas? Ana asif. Asif, saya minta maaf. Li, sama' mendengar. Zalik, itu. Okey, saya minta maaf mendengar itu. Yang ni mendengar cerita benda tak sampai tu. Tu maksudnya.
Baik, fokus pada perkataan Asif. Asif, I am sorry. Saya di sini orang lelaki, pegawai. Kalau orang perempuan yang minta maaf, bunyinya ialah Asifah. Asifah. Okey? Dapat kelas? Asif, orang lelaki yang minta maaf. Kalau orang perempuan yang minta maaf, Asifah. Mustahil ke tidak, Khairul? Khairul? Mustahil ke tidak dengan orang perempuan sebut Asifah? Mustahil ke tidak? Hampir mustahil. Hampir mustahil ya. Okey, baik. Okey, saja selingan, okey. Ingat ya, Asif orang lelaki, Asifah orang perempuan. Ma apakah al-malabis, pakaian-pakaian, allati yang ishtaraita. Baik. Saya pecahkan kat sini supaya awak boleh nampak. Ishtaraita, ini fi'il madhi, past tense. Buktinya ialah kaedahnya ialah sebutan ta di akhir. Itu adalah dhamir anta, kamu lelaki. Ishtaraita, kamu telah beli. Nya itu ialah pakaian-pakaian. Apakah pakaian-pakaian yang kamu telah belinya? Dapat kelas? Baik, Luqman pun jawab, ishtaraitu. Nampak ini semua past tense, benda sudah berlaku. Apa bukti past tense? Kaedah tu, dhamir ana, saya. Saya telah beli. Al-qamis, baju kemeja. Al-abyad, putih. Dan at-taqiyah, topi. As-sauda, hitam. Okey, dapat kelas? Dapat kelas terjemahan? Abyad tadi apa Ustazah? Apa dia? Abyad. Abyad, putih, warna putih, white. Okey, at-taqiyah, topi, as-sauda, hitam. Awak biasa dengar habatu sauda. Okey, sauda hitam. Baik, hal adakah yumkinuka, yumkin boleh, ka awak. Yumkinuka, awak boleh, an tuqaddim, tuqaddim beri, li kepada saya, raqam at-talab. Baik, gariskan. Raqam at-talab, raqam nombor, at-talab pesanan, nombor pesanan. Atau erti kata lain, nombor rujukan. Kan bila mana apabila ada pembelian secara dalam talian, mesti ada something, nombor rujukan. Itu maksudnya, raqam at-talab. Hasanan, baiklah. Raqam at-talab, nombor pesanan ialah, inilah dia 2, 3, 4, 7, 8, 9. Syukran, terima kasih. Intazir, tunggulah. Lahzah, sekejap. Tunggulah sekejap. Hunaka, terdapat. There is, there are. Takhir, delay, kelewatan. Fi, dalam ataupun pada. Khidmah atau sil. Baik, gariskan. Khidmah atau sil. Khidmah, perkhidmatan. Atau sil, penghantaran. Delivery, service. Terdapat kelewatan pada perkhidmatan penghantaran. Hal adakah, tufaddil, awak gemar ataupun you prefer. Do you prefer an tulghi, cancel, batalkan. Asyira, pembelian. Am atau tantazir, kamu tunggu. Atau sil, ia sampai. Okey, saya ulang. Syukran, terima kasih. Intazir lahzah, tunggulah sekejap. Hunaka takhir, terdapat kelewatan.
Fi pada khidmah at-tawsil, perkhidmatan penghantaran. Hal adakah tufaddil, you prefer, awak lebih suka membatalkan antologi, membatalkan asyira, pembelian, atau tantazir, menunggu at-tawsil, barang tu sampai. Okey, dapat kelas terjemahan? Dapat Ustazah. Baik, Dapat, Ustazah. Rojaan. Okey, baik. Rojaan, please. Uridu an, saya mahu, ulghi, membatalkan, cancel, asyira, pembelian itu. Okey. Rojaan, please. Apa dalam bahasa Melayu? Okey, carilah sendiri, okey. Tamaman, baiklah. Saudabbir, seketul sa, akan. Udabbir, ini fi'il mudhari'. Buktinya kaedah hamzah di awal. Dhamir ana, saya. Udabbir, saya urus. Saudabbir, saya akan uruskan. Talabaka, talab, permohonan. Ka, awak, permohonan awak. Your request, kan dia request untuk membatalkan pembelian. Li, mudah, tempoh, salasah, 3 ayam, hari, amal, bekerja. Baiklah, saya akan uruskan permohonan awak, your request, dalam tempoh 3 hari bekerja. Okey, dapat kelas? Dapat ke? Tolong respon ya. Saya tak tahu sama ada line saya okey ke tidak ya. Awak senyap je, tolong respon ya. Tayyib, baiklah. Syukran jazilan. Terima kasih banyak-banyak. Ala, atas. Musa'adatika. Musa'adah, bantuan. Ka, awak. Your help. La syukran alal wajib. Tak perlulah berterima kasih. Hal, adakah, hunaka, terdapat, syai', perkara, akhar, lain. Ya sayyidi, wahai encik. Adakah terdapat perkara lain? Maksudnya ada apa-apa lagi ke encik? Kemudian si Luqman pun jawab, bertanya pula, hal adakah sa'ahsul ala. Baik, seketul sa, akan. Ahsul ala, baik gariskan. Kalau ada ahsul mesti ada ala. Mendapat. Sa'ahsul ala, saya akan dapat. Istirdad, pulangan. Al-mablagh, duit. Pulangan duit. Okey, refund. Adakah saya akan mendapat pulangan duit? Itu maksudnya. Naam, ya, ya sayyidi, ya encik. Atamanna laka, atamanna, I hope, laka, for you, yauman sa'idan, a wonderful day, a nice day. I hope for you a wonderful day. Itu maksudnya. Okey, ini satu ucapan saja. Baik, dapat kelas terjemahan? Dapat ke kelas terjemahan? Ustazah. Dapat, Baik, Ustazah. seterusnya. Okey, baik. Seterusnya di muka surat ni seperti biasa terjemahan ya, senang saja. Sama benda ni. Dengan muka surat tadi tu. Ya, kod. Ya, terjemahan muka surat 95 sama dengan muka surat 89 yang kita dah buat tadi. Okey, baik. Kita tengok di bahagian bawah. Seperti biasa, berdasarkan petikan, nyatakan ayat ini sahih, betul ataupun khata', salah. Baik, saya berikan terjemahan kasar sahaja, okey? Baik, nombor 1. Ishtara Luqman al-malabis min mahal al-malabis. Ishtara, telah beli. Luqman. Cantik kan terjemahan? Luqman telah beli
Al-malabis, pakaian-pakaian. Min, dari. Mahal, kedai. Al-malabis, pakaian. Baik, nombor 2. Ishtara Luqman. Nampak? Ulang-ulang ishtara, telah beli. Luqman. Al-qamis, baju kemeja. Al-ahmar, merah. Dan at-taqiyah, topi. As-safra, kuning. Awak kan biasa dengar perkataan safran, kan kita letak makanan safran. Physically warna merah, namun hakikatnya ia warna kuning. Bila kena air dia warna kuning. Safran tu warna kuning sebenarnya, bukan warna merah. Okey? Ingat safran, safra, kuning. Okey? Luqman telah beli baju kemeja berwarna merah dan topi berwarna kuning. Baik, nombor 3. Yufaddil, prefer, gemar. Luqman. An yantazir, menunggu. Tausil, ketibaan. Al-malabis, pakaian-pakaian. Luqman lebih suka ataupun Luqman prefer menunggu ketibaan pakaian-pakaian. Okey, maksudnya Luqman lebih prefer, lebih suka menunggu pakaian-pakaian itu tiba, tu maksudnya. Baik, nombor 4. Mudah, tempoh, tadbir, urusan. At-talab, permohonan. Sab'ah, 7 ayam, hari. Al-amal, bekerja. Tempoh urusan permohonan itu ialah 7 hari bekerja. Baik, nombor 5. Lam yahsul, lam tidak, yahsul. Luqman ala. Ingat, kalau ada yahsul mesti ada ala, mendapat. Lam tidak. Lam yahsul Luqman ala. Luqman tidak mendapat. Istirdad, pulangan. Al-mablagh, duit. Okey, terjemahan saya dah bagi. Dan berdasarkan petikan, nyatakan ayat 1 hingga 5 ni sahih ataupun khata'. Okey? Baik, seterusnya muka surat sebelah. Arahan berbunyi akmil, lengkapkan. Al-hiwar, perbualan. Al-ati, yang berikut. Baik, saya berikan terjemahan saja, okey? Namun jawapan awak kena buat sendiri. Jawapan ini tidak rujuk pada mana-mana petikan. Awak bebas memberikan apa jua jawapan. Asalkan dalam radar ataupun asalkan berkaitan dengan silibus DSC 402. Okey? Baik, nombor 1. Maza, apakah? Turid, kamu mahu. An, tashtari, kamu beli. Abra, secara al-internet, dalam talian. Melalui internet. Okey? Apakah yang kamu mahu beli secara dalam talian? Okey, baik. Khairul, cuba jawab nombor 1. Naam, tak boleh naam. Dia kata, dia tanya maza, apakah yang kamu mahu beli secara dalam talian. Okey, baik. Petik satu benda. Benda kita dah belajar. Apa tadi? Baju kemeja lah, pakaian lah. Petik satu benda. Buat dulu dalam bahasa, Khairul. Buat dulu ayat jawapan dalam bahasa. Saya baik, semula nombor 1. Apakah yang kamu mahu beli secara dalam talian? Baik, sekarang Khairul cuba bina ayat jawapan dalam bahasa Melayu terlebih dahulu. Cuba. Faham tak ni?
Baik Nazira, cuba nombor 1. Okey, Khairul. Okey, nombor 1. Ana uridu an ashtari al-malabis. Okey, cuba bina dalam bahasa Melayu terlebih dahulu Khairul. Saya Mahu membeli kemeja. okey, baju kemeja. Tak lengkap lagi ni, abra al-internet. Abra al-internet. Baik, semula. Saya mahu membeli baju kemeja dalam internet. Secara dalam talian. Okey. Okey, baik. Sekarang bina ayat dalam bahasa Arab. Uridu An ashtari Yeza ashtari. Teruskan abra dulu. Abra. al-internet Okey, apa benda? al-malabis. Okey, malabis, pakaian. Yeza. Bukanlah baju kemeja baju kemeja al-qamis. Kemeja al-khamis. Okey. Pakaian. Okey, baik. Yeza. Baik, seandainya awak nak pilih benda lain, boleh, tak ada masalah. Awak nak pilih apa? Baju kemeja, boleh. Topi, boleh. Apa lagi benda yang kita dah belajar? Apa-apalah yang sesuai. Okey? Banyak benda kita dah belajar, okey? Tiket. Ada ke beli tiket dalam talian? Ada. Tiket secara dalam talian boleh. Okey? Baik, seterusnya nombor 2. Hal, adakah? Yumkinuni. Yumkin, boleh. Ni, saya. Adakah saya boleh? An ulghi, membatalkan. Syira'i. Syira', pembelian. Saya. Adakah saya boleh membatalkan pembelian saya? Okey, baik Nazirah, cuba bina ayat dalam bahasa Melayu terlebih dahulu untuk soalan nombor 2. Soalannya, terjemahannya berbunyi, adakah saya boleh membatalkan pembelian saya? Okey, cuba jawab. Ya ataupun tidak? Ya. Okey, boleh. Ya. Kamu boleh membatalkan pembelian kamu. Okey, baik. Sekarang terjemahkan dalam bahasa Arab. Ya. Naam. Baik, yumkinuni. Yumkin boleh. Ni saya. Sekarang ubahlah kepada kamu. Let's say lah si kamu tu lelaki. Maka bunyinya ialah yumkinu. Ka. Okey. Ka. Yumkinuka. An. Baik, ulghi. Ulghi ini fi'il mudhari'. Buktinya ialah hamzah di awal, apostrofi di awal. Saya membatalkan. Sekarang nak kena ubah kepada kamu lelaki. Membatalkan. Kalau kamu lelaki, kaedahnya ialah huruf ta, huruf ti di awal. Maka bunyinya apa Nazirah? Khairul, kalau anta apa bunyinya? Baik, saya ulang. Ulghi. Kita tahu kaedah apostrofi hamzah di awal ini ialah dhamir ana, saya. Ulghi, saya membatalkan. Sekarang ubahlah kepada kamu lelaki membatalkan. Kaedahnya ialah huruf ta, huruf ti di awal. Maka buanglah apostrofi, buang huruf hamzah dan gantikan huruf ti. Dan bunyinya ialah tulghi.
Okey, tulghi. Syira, pembelian kamu. Apa dalam bahasa Arab, Nazirah? Syira'i, my purchase. So kalau your purchase kita sebut syira'ika. Okay, syira'ika. Okay, baik, seterusnya nombor 3. Dia bagi awak ayat jawapan, maka awak kena bina ayat soalan. Baik, saya berikan terjemahan saja. Nombor 3, jawapan diberikan. Urid, saya mahu, al-mustanadat, dokumen-dokumen, al-matlubah, yang diperlukan, yang diminta. Li'annaha, li'anna, kerana, ha, ia, muhimmah, penting, jiddan, sangat. Saya mahu dokumen-dokumen yang diminta kerana ia sangat penting. Okey. Baik, seterusnya nombor 4. Mata, bilakah? Al-ijtima', mesyuarat, ma'a, bersama, az-zabun, pelanggan. Kemudian nyatakan jawapan yang sesuai. Okey. Baik, itu saja. Baik, seterusnya muka surat ni kita tengok terjemahan sajalah ya. Lalu marhaban, hai, marhaban bika, ya, seorang lelaki. Kaifa, bagaimanakah? Yumkinuni, yumkin, boleh, ni saya, yumkinuni, saya boleh. Musa'adataka, musa'adah, bantu, ka, awak. Al-yaum, hari ini. Bagaimanakah saya boleh bantu awak hari ini? How can I help you today? Malabisi, malabis, pakaian-pakaian. Saya, pakaian-pakaian saya. Lam, tidak. Tasil, tiba, sampai. Hatta, hingga. Al-an, sekarang. Pakaian-pakaian saya tidak tiba hingga sekarang. Itu maksud dia. Ana asif, I'm sorry. Li, sama, mendengar, zalik, mendengar itu, mendengarnya. Urid, saya mahu. An, ulghi, membatalkan. Asyira, pembelian. Tamaman, baiklah. Sa'udabbir, sa akan, udabbir, saya uruskan. Saya akan uruskan. Talabaka, permohonan awak. Syukran jazilan, terima kasih jazilan, banyak-banyak. Ala, atas, musa'adatika, bantuan awak. Okey, dapat? Nampak? Dia ulang lagi ayat yang sama. Okey? Okey, baik. Seterusnya di muka surat ni, okey, ni saya rasa kita dah belajar, dia ulang juga tajuk ni. Fi'al madhi, past tense. Inilah dia fi'al madhi, past tense, kata kerja kala lampau. Kata kerja telah berlaku. Baik, untuk kaedah ini awak wajib hafal. Okey, wajib hafal. Baik, huwa, huwa maksudnya ialah dia. Okey, dia seorang lelaki. Baik, hiya, she, dia seorang perempuan. Anta, you, lelaki. Male, masculine. Anti, you, perempuan, female, feminine. Ana, saya, boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan. Nahnu, kita ataupun kami. Baik, fokus ya, ini ialah fi'il madhi, past tense. Ada 6 dhamir yang awak perlu kuasai kaedahnya. Baik, untuk fi'il madhi, past tense, untuk dhamir huwa, tiada sebarang kaedah. Nampak? Tiada sebarang kaedah.
Maknanya perkataan ini mengekalkan original word. Okey. Baik, dengar kelas. Dalam bahasa Arab, original word fi'il kata kerja ialah dalam past tense. Okey. Berbeza dengan bahasa Inggeris. Kalau diberi perkataan went, ini bukan original word. Original wordnya ialah go dalam present tense atau simple tense. Berbeza dengan bahasa Arab, original word ialah dalam past tense, fi'il madhi. Jadi bila sebut contoh fataha, terjemahannya ialah telah buka. Fataha ini original word. Bagaimana tahu ini kata akal, kata dasar? Kita kena tengok pada perkataan Arab ini sendiri. Dia terdiri daripada 3 huruf konsonan. Huruf fa, huruf ta, huruf ha. Huruf F, huruf T, huruf H. Original word, okay? Bila sebut original word, dia terdiri daripada minimum 3 huruf konsonan. Dan huruf akhir, huruf ha berbaris atas. Maka bila sebut fataha, terjemahannya ialah telah buka. Dan tersiratnya dhamir huwa di sini, he. Dan terjemahan sebenarnya ialah dia lelaki telah buka. Contoh ayat, Khairul fataha al-bab. Khairul telah buka pintu. Khairul lelaki ke perempuan? Lelaki. Maka kena gunakan dhamir huwa untuk Khairul. Maka fataha. Okey? Jadi apa kaedah bagi huwa? Tak ada kaedah. Ia mengekalkan original word. Baik, manakala hiya? Hiya kaedahnya ialah bunyi at di akhir. Okey? Bunyi at di akhir. Maka bunyinya, jawapannya, sebutannya ialah fatahat. Tolonglah betulkan buku tu. Fatahat. She opened. Dia perempuan telah buka. Contoh ayat, Aslin fatahat al-bab. Aslin telah buka pintu. Okey? Baik, manakala anta. Anta senang. Dia ada bunyi anta, ta. Kaedahnya ialah ta di akhir. Fatahta. Kamu lelaki telah buka. Contoh ayat, wahai Khairul, fatahta al-bab. Ya Khairul, wahai Khairul. Nampak? Kita seru nama Khairul. Kena ada wahai. Ya Khairul. Bila ada sebutan ya, wahai, menunjukkan si Khairul ni ialah second person. Menunjukkan kita sedang bercakap dengan Khairul. Khairul lelaki. Kita panggil Khairul awak lelaki. Anta. Okey? Ingat ini past tense. Kaedahnya ialah ta di akhir. Fatahta. Ya Khairul, fatahta al-bab. Wahai Khairul, kamu telah buka pintu. Okey? Baik, manakala anti, ti. Kaedahnya ialah ti di akhir. Fatahti. Ya Nazirah, fatahti al-bab. Wahai Nazirah, kamu telah buka pintu. Nampak? Anta dan anti senang. Dia ada bunyi. Anta, ta. So kaedahnya ialah ta di akhir. Anti, ti. Kaedahnya ialah ti di akhir. Baik, manakala ana kaedahnya ialah tu di akhir. Macam mana kita nak ingat? Kena ingatlah lafaz niat Ramadan tu. Nawaitu, tu. Saya, aku telah berniat. Fatahtu. Saya telah buka al-bab, pintu. Okey? Nahnu, kaedahnya ialah di akhir. Fatahna al-bab. Kami ataupun kita telah buka pintu. Jadi kena hafallah kaedah ni. Okey? Huwa tiada sebarang kaedah, original word. Hiya kaedahnya ialah at di akhir. Anta kaedahnya ta di akhir. Anti, ti di akhir. Ana, tu
tu di akhir. Nahnu, na di akhir. Okey? Dan dia bagi juga kosakata lain, jalasa, telah duduk. Huwa jalasa, dia lelaki telah duduk. Hiya jalasat, dia perempuan telah duduk. Anta jalasta, kamu lelaki telah duduk. Anti jalasti, kamu perempuan telah duduk. Ana jalastu, saya telah duduk. Nahnu jalasna, kita, kami telah duduk. Okey, dapat kelas? So kesimpulannya, fi'il madhi past tense kaedahnya berlaku di akhir perkataan kata kerja. Baik, setakat ni ada soalan? Jelas ke? Jelas ke kelas? Jelas Ustazah. Jelas Ustazah. Okey, baik. Seterusnya, arahan berbunyi ghayyir, tukarkan. Al-af'al, kata-kata kerja, verbs, fi'il, al-atiyah yang berikut. Ila kepada al-af'al, kata-kata kerja al-madiyah, fi'il madhi, past tense. Fi dalam al-jadwal, jadual at-tali yang berikut. Baik, dia bagi kosakata zahaba. Saya beri terjemahan, okey? Zahaba terjemahannya ialah telah pergi. Bagaimana saya tahu terjemahannya ialah telah? Telah pergi. Sudah pergi. Jawapannya ialah tengok perkataan zahaba. Zahaba ini ialah original word. Bagaimana kita tahu original word? Sebab ia terdiri daripada 3 huruf konsonan. Apakah huruf konsonan itu? Huruf zal, huruf ha dan juga huruf ba. Huruf DH, huruf H dan juga huruf B. Nampak? 3 huruf konsonan. Dan huruf akhir, huruf ba, huruf B berbaris atas. Maka dah tentu perkataan zahaba ini ialah original word. Bila sebut original word secara automatiknya dhamirnya ialah huwa. Huwa maksudnya dia, he, lelaki. So terjemahan zahaba, dia lelaki telah pergi. Okey? Dapat kelas? Baik, Rina. Mana Rina? Boleh on mic Rina? Rina? Husniza, boleh on mic Husniza? Boleh Ustazah. Okey, baik Husniza. Cuba Husniza, kalau huwa untuk zahaba, apa bunyinya? Zahaba. Yes, itulah dia, zahaba. Baik, seterusnya. Anta, bunyinya. Anta zahabta. Yeza, apa terjemahannya? Kamu lelaki telah pergi. Yeza, ana? Ana zahabtu. Yeza, nahnu? Zahabna. Nah, panjang semula. Nahnu? Oh. Zahabna. Yeza, hiya? Zahabat. Yeza. Baik, seterusnya. Sa'ala. Telah soal. Nampak? Telah bertanya. Ini juga original word. Kenapa original word? Sebab terdiri daripada 3 huruf konsonan, huruf sin, huruf hamzah dan huruf lam. Huruf S, huruf apostrofi dan juga huruf L. Huruf akhir, huruf lam, huruf L berbaris atas. La, berbaris atas maksudnya huruf vokal A. Dan ini original word. Bila sebut original word sudah tentu dhamirnya ialah huwa. Sa'ala, dia lelaki telah bertanya. Okey, baik. Cuba Nazira selesaikan. Huwa, apa bunyinya? Huwa sa'ala. Sa'ala, yeza. Baik, teruskan. Anta. Anta sa'ala. Anta kaedahnya ialah ta di akhir. Sebelum sebutan ta, huruf
huruf verb itu kena berbaris mati. Yakni tak ada huruf vokal sebelum sebutan ta. Maka bunyinya ialah Sa'ala. Sa'al. anta, kaedahnya ialah ta di akhir. Sebelum sebutan ta, tiada huruf vokal. Maka bunyinya Sa'al. apa dia? Sa'alat Ustazah. Sa'alat ta? Salah. Baik, siapa boleh bantu kalau anta apa bunyinya? Sa'alta. Yes, sa'alta. Kan original wordnya ialah sa'ala. Sekarang ni bila anta kaedahnya ialah ta di akhir. Sebelum sebutan ta, huruf akhir vokal ini iaitu huruf lam, huruf L mesti bertanda mati. Bila sebut tanda mati, maknanya selepas huruf lam itu tiada huruf vokal. Maka jawapannya sa'alta. Faham? Okey, baik. Kalau ana, apa bunyinya Nazirah? Nazirah cuba. Kalau ana? Anam. Ana kaedahnya tu di akhir. Maka bunyinya? Sa'altu. Yes, sa'altu. Okey. Baik, nahnu. Nahnu apa kaedahnya? Na di akhir. Maka bunyinya? Sa'alna. Yes, sa'alna. Baik, kalau hiya. Hiya kaedahnya ialah at di akhir. Maka bunyinya? Khairul, kalau hiya apa bunyinya? Sa'alat. Yes, sa'alat. Senang sahaja. Okey. Baik, seterusnya naqasha. Baik, ini juga original word namun dia terdiri daripada 3 huruf konsonan. Huruf nun, huruf alif, huruf qaf, huruf shin. Huruf N, huruf A garis atas, huruf Q dan juga huruf SH. Original word, ya. Original word juga boleh terdiri daripada 4 huruf konsonan. Okey, 4 huruf. Baik, naqasha telah berbincang. Okey, baik. Cuba selesaikan Khairul. Kalau huwa apa bunyinya? Tiada perubahan. Naqasha. Yes, naqasha kekalkan. Baik, seterusnya anta. Khairul, anta. Naqashta. Yes, naqashta. Baik, ana. Naqashtu. Yes, nahnu. Naqashna. Yes, hiya. Naqashat. Yes. Okey, dapat kelas? Baik, seterusnya jadual di bawah. Dia minta awak lengkapkan jadual ni, okey? Contoh, kolom yang pertama ialah dhamir huwa. Dia dah bagi dah sebutan huwa. Kataba. Ini ialah original word, maka dhamir huwa. Baik, terjemahan telah menulis.
Makanya awak nyatakan sebutan kataba untuk dhamir hiya, anta, anti, ana, nahnu. Okey, faham kelas macam mana nak buat? Faham ke kelas macam mana nak buat homework ni? InsyaAllah faham. Okay, dia melintang ya. Okay, kalau kataba ni untuk dhamir huwa. So nyatakan sebutan bagi dhamir hiya, anta, anti, ana dan nahnu, kataba. Baik, seterusnya dia bagi kosakata, dia bagi perkataan hadarat, telah hadir. Kenapa dia letak dalam kolom hiya? Sebab at ini kaedah bagi hiya. Maka nyatakanlah sebutan telah hadir untuk dhamir huwa, anta, anti, ana, nahnu. Okey? Baik, safarta, telah melancong. Ini dhamir anta sebab ta di akhir. Baik, rakibti, telah menaiki. Dhamir anti, okey? Ishtaraitu, telah beli. Okey, baik, ni salah ya, bukan nukhazin tetapi intazarna. Tolong betulkan ya. Intazarna, telah menunggu. Kenapa telah? Sebab ini fi'il madhi, past tense. Okey? Okey, kena buat latihan ni, alright? Baik. Rasanya kita stop di sini, nanti kita sambung ya. Tak banyak lagi. Okey, baik. Ada soalan setakat ni kelas? Aslin, last class hari tu kita berhenti sampai mana? Kita dah habis ke chapter 3? Aslin? Rina? Rina boleh respon? Syamimi boleh respon?